Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akil Akashar bin Sulaiman bersama rakan setugas saya, Zulfa Qayyum. Kini kami berada di Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang untuk program Mari Membaca selama 10 minit. Program ini merupakan anjuran Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang bersama dengan Perpustakaan Negara Malaysia serta Majlis Pengarah-Pengarah Perpustakaan Awam se-Malaysia. Majlis ini turut melibatkan kesemua kumpulan TVPSS di seluruh sekolah di Pulau Pinang sekaligus memberi pengalaman untuk berada di pembangunan yang sangat bersejarah di Pulau Pinang. Bersama dengan saya, salah seorang pelajar SK Bayan Baru. Boleh perkenalkan nama awak? Nama saya Nur Aisyah binti Muhammad Reza daripada Kru TVPSS Sekolah Kebahasaan Bayan Baru. Okey, adik, saya nak tanya satu soalan. Apakah perasaan awak setelah awak menghadiri program yang telah diadakan di Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang? Perasaan saya sangat seronok dan bersemangat kerana banyak benda yang saya dapat pelajari daripada program ini. Antaranya ialah ayat-ayat yang boleh saya masukkan dalam karangan bahasa Melayu saya, lebih fasih menggunakan bahasa Inggeris dan lain-lain. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini bersama saya adalah seorang pemamer yang berada di event ini. So, boleh perkenalkan diri? Saya Muhammad Firdaus, bekerja di Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang. Baik, saya ada satu soalan ni. Okey, soalan itu adalah adakah AI mampu membangkitkan perasaan suka membaca untuk kalangan manusia pada zaman sekarang? Okey, bagi pendapat saya sebenarnya AI ni memang boleh bagi potensi lah untuk orang banyak membaca sebab maklumat tu mudah didapati. Jadi bila soalan tertanya, terus boleh gunakan AI, app AI ataupun macam yang ada di Google pun dah ada AI kan. Jadi boleh guna dari situ lah enjin tersebut untuk dapatkan maklumat-maklumat yang diinginkan lah. Itu saja untuk saya dan Encik Fida. Terima kasih Encik Fida. Okay, itu saja dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Secara keseluruhannya, program ini dapat berjalan dengan lancar dengan kehadiran guru-guru dan pelajar-pelajar dari seluruh sekolah di Pulau Pinang. Dengan kerjasama antara Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang, Perpustakaan Negara Malaysia serta Majlis Pengarah-Pengarah Perpustakaan Awam se-Malaysia menunjukkan bahawa amalan budaya membaca amatlah penting. Hal yang dapat kita ambil dari program ini adalah kita hendaklah mendidik diri kita dengan lebih awal untuk menyayangi buku supaya kita tidak menyesal di akhir hari. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Oleh itu, kita haruslah menggalakkan amalan membaca dalam kehidupan kita. Seyogiah, orang tua-tua pernah berkata, hilang bahasa, lenyap bangsa. Sekian dari kami, wartawan TVPSS Sekolah Menengah Kebangsaan Bayan Lepas. Assalamualaikum dan salam sejahtera.